Filem ni dia buat kita berfikir selepas kita. Hey, what is up my good people? Okay, pada beberapa hari yang lepas aku ada menonton rerun ataupun tayangan semula filem Jagat Sempena anniversary 10 tahun filem ni. Juga sempena filem sequelnya yang akan keluar pada tahun ni juga, iaitu filem Macai dan juga filem berjudul Blues. Pas menonton filem ni, aku rasakan memang industri filem Malaysia memang perlukanlah filem. Sebab first, sebuah filem yang bagus macam filem Jagat ni, dia adalah sebuah filem yang memberikan kita satu awareness ataupun membuatkan kita berfikir. Tapi bukanlah bermaksud filem yang buat kita berfikir ni adalah filem yang waktu tonton tu kita kena fikir, tak. Tapi filem ni dia buat kita berfikir selepas kita tonton filem ni. Tu yang menariknya, sebab membuatkan kita rasa macam tersentak dan tersedar dengan apa yang terjadi dalam filem ni, iaitu tentang komuniti India di sebuah estate, dan lebih-lebih lagi filem ni dia memfokuskan pada seorang watak kanak-kanak, Apoy, yang dilakonkan oleh Harvin Raj. Dan kanak-kanak ini membesar dengan melihat keadaan sekeliling dia di mana ayah dia kena bekerja keras, pakcik dia terlibat dengan gangster, pakcik dia seorang lagi terlibat dengan dadah. So dia macam satu testimonial yang menceritakan tentang bagaimana sesebuah environment itu mampu mempengaruhi jiwa seseorang. Dan jiwa tu adalah jiwa kanak-kanak tu lah. Dan apa yang bestnya lagi dalam filem ni, benda kedua yang aku suka dalam filem ni adalah setiap cerita yang disampaikan, setiap message dan juga setiap lakonan disertakan dengan frame-frame dan shot-shot yang cukup puitis. Frame, walaupun aku boleh katakan daripada sudut teknikal, maybe filem ni nampak a bit taklah semahal mana ke apa kan. Tapi cinematographer Senthil Kumaran dan juga director Sanjay Perumal ni, dia pandai bermain dengan shot-shot. So, filem yang dengan bajet yang rendah pun mampu nampak mahal dengan kemampuan director dan juga cinematographer yang sangat-sangat visionary dan revolutionary macam ni. That's why aku katakan filem ni walaupun drama tapi dia sesuai untuk dibawa ke pawagam sebabkan visualnya yang cukup cantik. Dengan lakonan daripada Harvin Raj yang melakukan watak Apoy, punya immersive lakonan dia tu membuatkan kau rasa macam kau memang hidup dekat dalam filem ni. Kau menonton sendiri sebuah drama yang memang hidup. Overall, aku suka gila filem ni. Aku tak sabar nak tunggu sequel dia iaitu Macai dan juga Blues. Dan aku boleh bagi filem ini rating sebanyak 9.5/10 bintang.